Perasan tak, JC Final Seri Pahang ni kosong gila, tak ada grafik apa-apa pun. Mana dia jalur halilintar Votra? Korang suka konten-konten JC, follow je Pali Traffic. Sebenarnya Votra dia nak buat baju ni all yellow, maknanya collar yellow, logo pun yellow, tulisan Invest Pahang ni pun yellow, semuanya yellow lah. Macam JC kosong terus. Tapi disebabkan ada, lepas berbincang dengan Seri Pahang, diorang terpaksa tukar dan diorang pun buat lah collar biru, tulisan biru dan logo pun biru juga guys. Votra dia nak buat sejarah sendiri di mana dia nak keluarkan jersey yang kuning semua, full kuning. Setahu Parli dan setahu Votra, Seri Pahang tak ada lagi jersey yang full kuning macam ni. Biasanya Seri Pahang punya jersey mesti ada biru tepi-tepi, biru kat dada, biru kat lengan kan. Apa pendapat korang tentang jersey Votra Seri Pahang ni untuk final? Dan paling best sekali dekat sini, kalau korang beli jersey Seri Pahang ni, korang akan dapat match detail final for free, tak payah bayar apa-apa. Korang boleh dapatkan jersey Seri Pahang ni yang original dekat link bio Parli Traffic. So kalau korang nak tengok full review jersey Seri Pahang final ni, korang boleh pergi dekat Rumah Merah Traffic TV, ada dekat link bio Parli juga.